Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua para penonton dekat Ariel Easy Sport. Jadi video kali ni video memancing lagi. Video kali ni sedikit berbeza dengan apa yang aku buat sebelum ni. Jadi trip kali ni adalah trip aku boating. Boating ni sepatutnya kami pergi ke Pulau Kendi, tapi sayangnya hari tersebut cuaca tak mengizinkan. Jadi kami pun membatalkan hasrat kami dan boating di sekitar Pulau Aman sahaja. Trip kali ni bersama Abang Handsome kita, tekong yang sempoi-mempoi, iaitu kuda laut ultralight angler. Memang best, dia boleh bawa pergi sekitar Pulau Aman. Jadi sebelum kita usah video aku memancing dekat boating ni, tadi minta tolong hampa subscribe, like dan juga share video-video aku, supaya insyaAllah suatu hari nanti akan ada trip-trip dan lagi best boating keluar, boleh aku sajikan kepada hampa. Jadi sebelum kami bergerak, tekong ada mengajar kami beberapa tips lah. Dan salah satunya ialah cara untuk mengikat perambut. Jadi perambut dia suggest kepada kami adalah perambut jenis Y ni. Perambut jenis Y ni nanti aku akan share dalam video yang lagi satu, macam mana dia ikat perambut Y ni. Tapi waktu tu aku dah pun ikat perambut, aku tak gunakan dia punya teknik ni. Tapi still lah, boleh kita guna dan adaptasi. Ba cuy wah ingat nah cuy apa nih Aduh, senengin. Iya.
Baru kot. Kalau baru. Gerut. Yeah. Dan kopek. Buat lah. No. Buk. Ui. Dan kopek. Geruk jiwa. Dan kopek. Kan nak jumpa? Oh my god. Kan nak jumpa? Yang ditunggu-tunggu. Bau beh. Makan apa? Tak sampai berapa minit guys, kami tengok langit dah pun gelap, angin dah mula kencang. Kami terpaksa berpusing balik mencari perlindungan di belakang pulau, iaitu Pulau Gedung. Adalah sebuah kelong ni kami singgah. Jadi kalau siapa yang kenal owner kelong ni, minta izin lah ya untuk kami tumpang berteduh pada hari tersebut. Tak lama pun kami duduk situ dalam tengah hari, sejam 2 macam tu sahaja. Sementara nak bertunggu hujan dan juga ribut ni hilang. Betul tak ni? Tanya Tekong. Aku rasa termini ni. Ha? Ini termini ni kan duri? Ha? Duri ya? Kalau termini ni termini. Ada termini lain? Lain tutup lah. Aku termini aku mau. Ada aku tahu. Gerut dah ini. Gerut dah. Main gerut. Gerut. Baby gerut. Kita lepas balik air. Siang ni kecil sangat. Bye bye. Umur. Bye.
Oh, dia ni. Lama. Lama lah pula. Go lagi. Kena pegang. Kita tunggu dia sembat. Dia sembat kita rentak terus. Bu. Alah, siap. Aku ada strike yang last sebelum kami gerak daripada Kelong ni, iaitu seekor ikan buntal guys. Ikan buntal. Ini petanda untuk kami berundur diri lah ni. Kan dia dah keluar. Rumah kerapu. No. Iti. Loh. Turun satu tadi. Apa tu? Naik dua. Apa ni? Muka hidup. Gagah kot. Masuk betul tu. Bandar ni sambal. Jangan sampai kali kita tak sama depan eh. Masya Allah. Terima kasih. Tak jangan aku. Dia dulu. Dia lintas rebo. Woo.
Alhamdulillah. Betul. Yeah. Tekok ke tak? Mak habis tekok pun. Kujur mak kujur. Kujur tak ada langsung boy makan dia lah. Balik geser habis tu. Ada tu. Ya, main. Sendiri kah? Guruk sao? Tukar punya melodi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lagi tak tiba-tiba betul. Hai. Oh, Nangin. Lagi. Alhamdulillah. Apa tunggu apa lagi? Tak ada video. Aku strike ikan tapi aku tutup kamera aku. Tak ada lah video. Tapi tak apa. Aku suruh member yang rakam. Ni rakaman daripada member. Apa tengoklah dia punya gasak tak gasak ni. Buka. Okey. Boleh main. Gua sama. Minta aku bodoh ni. Minta aku bawa. Kaya maintain dengan YouTube tu. Flexible. Oh, berapa kuih tu? Ada tipu ni. Baby. Baby. Wow. Berapa banyak dia kau? Baby. Wow. Tapi
Oh, rot tekong apa tu? Ya, sangkut. Ikan pun dia tentau ikan ni. Setun ada dapat 2-3 ekor. Sekarang buat aduh. Sedang. Buat jiran ke dalam pagi tadi. Tak ubah-ubah tu jiran ke dia. Sekarang buat dekat tu. Nah, duduk itu. Ha? Video dah rekod ni. Saya tertutup bah. Tutup bah. Bawa sangkut ni lah. Tutup. Share kita. Tahu. Kilo. Tak ada baby dia terbaik. Oh, Kita je pun 2 kilo ni. kilo tu. Tahu bagi dia baik. Abang terbaik tu. Baik ni tu. Kilo, 2 kilo. Tolong mak. Dia mau abang MVP ni bang. Ya. Okey, pegang apa pun. Lentang lah. Jangan ekor apa-apa. Apa buat satu jari tak apa lah. Dia kena nampak semua tangan. Ini. Alhamdulillah. Aduh. Ya bawa orang baru lah tu. Dia orang baru. Ni saja suami lagi. Dia bagi racun lah. Le. Awang pun. Ha? Awang pun. Apa? Apa tak payah bisa. Ya, tak ada lah. Ikat. Oh, anjing. Kau tipu lah. Oh, MJ. Oh. Ni kak ni. Jangan dah. Oh, dia dah kata dah. Ada dia. Mana pergi pakai ni? Oi, kenapa? Oi, lawa. Bukan mata tepat dah. Ada something dah. Kalau mula dapat ikan, didok dulu lah. Sikit ya. Tak apa. Apa? Ada juga. Woi, tayar kat belakang. Tepi belakang lah, tepi belakang. Lek. Woi, tayar kat belakang. Lek. Kami masuk dalam tayar ni, kita tengok. Kalau otak. Banyak dah. Oh, ya. Lori. Sampai lori ya. Kan ada dah. Wah. Kang blue.
besok balik hari ni rokok makan tak lalu. Duri ke belukang aku dah duri tu. Okay guys, so sampai situ saja trip aku kali ni. Trip boating sekitar Pulau Aman memang padu, memang ngam bosku. Ekong kita pun memang pandai mencari spot-spot. Pada satu spot yang dia gunakan memang boleh naikkan hasil. Jadi kalau siapa yang berminat untuk turun boating sekitar Pulau Aman, boleh contact lah brother kita ni. Tapi aku tak ada number lah Apa boleh cari dia dekat TikTok dah. Akaun Kuda Laut ya. Dan inilah hasil kami pada hari ini. Hasil yang boleh dikatakan sangat-sangat best, sangat-sangat memuaskan. Memang terpaling padu lah orang kata. Jadi alhamdulillah ada juga rezeki, walaupun cuaca yang tak berapa nak ngam, tapi rezeki boleh dikatakan sangat-sangat bagi aku puas hati lah. Jadi sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Akan ada lagi video-video lain, video-video memancing, trip-trip, dan juga selit dengan kita punya tips-tips yang bermanfaat yang boleh anda gunakan. Jadi sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.